Memang aku tak pernah cakap senang pun. Tak ada siapa nak bagi duit senang. Tak ada siapa pun. Kau kena work, kau kena do something. Aku belajar macam mana buat sales commission besar. Faham? Jual rumah, kau tahu jual rumah bukan sikit dapat. Ya. Kalau tapi lambat sikit lah dapat 3 ke 6 bulan. Tuaian lah. Dia macam kau nak menuai tu lama lah. Nak tuai hasil tu lama. Tapi sekali dapat. confirm. Sebab dulu aku dah jual rumah subsale, jual rumah projek. So memang banyak duit aku dapat. Okay. Aku tak peduli siapa pun. Cuma at the time kau nak jual rumah, kalau betul-betul kau nak jual, satu je, kau kena tahu siapa yang mampu beli rumah ni. Okay. Kalau kau pergi kepada abroad, kepada yang ramai, bukan targeted lah. kau penat lah. Faham. Simple je. Tu yang orang cakap relate dengan 24 jam tadi tu. Tu aku cakap. Okay. Kau kena jadi bijak menyusun masa dan menyusun strategi kau juga. Itu je. Tak ada benda mustahil pun. Kecuali aku nak hidupkan mak aku yang dah meninggal. Tak logik lah. Aku tak ada. Yang lain aku boleh usaha lah, insyaAllah. Okay. So last kali aku nak tanya, in future kan, apa yang kau nak achieve? Aku